Okay gang, Assalamualaikum, salam sejahtera. So hari ni kita buat pemasangan untuk abang ni Carozoria punya set. So under seat daripada Carozoria, speaker pun daripada Carozoria, center speaker daripada Carozoria, lepas tu speaker daripada Carozoria agak, two way. Ni dia silap beli lah, berarti dia kena beli mic bass satu. Lepas tu ni Twitter daripada Carozoria. Ni full range satellite speaker daripada Carozoria, Android daripada Carozoria dengan reverse camera daripada Carozoria. So nanti kita tengok macam mana dia punya hasil bila siap pasang. A few moments later. Kereta yang tadi macam biasa kalau buat ni tengok tunjuk sikit pukul apa. Pukul 1 baru siap. Kereta macam ni memang kena buat relax lah. So kita dah siap pasang. Speaker ni satellite. Lepas tu speaker bawah ni Twitter dia ni bersama. Lepas tu Android 7 inci lah, Carozoria. Okay, kalau yang orang tahu cuba komen sikit, yang ni type A ke type Ori. Lepas tu under seat lah ni dia punya remote lah. Lepas tu ni under seat dia. Okay, apa yang problemnya untuk kereta ni, 4 biji pakai 4 two way. Dia punya speaker semua pakai two way. Memang bunyi dia tu akan jadi tak best lah bila kita pakai two way. Sebab bila two way tu dia tak ada combination untuk bunyi. So kita mesti kena pakai two way belakang, mic bass depan, ataupun belakang tak payah pakai pun tak apa. Lepas tu lagi satu, tak ada DSP lah. Yang orang kena tahu. Harap semua share video ni sebab ini adalah information banyak yang orang tak tahu lah. Untuk DSP tu, contoh macam kita punya speaker, berapa channel? Ada 10 speaker, maknanya kita nak pakai 10 channel punya DSP. Banyak orang, kita duk cerita banyak kali tapi orang masih tak faham. Maknanya kalau ada speaker satellite, ada speaker Twitter, ada Twitter, ada center, ada under seat, kena kira berapa banyak speaker. Selalunya under seat pakai 2 sebab dia ada 2 channel. So benda-benda tu semua dia akan jadi, kita kira berapa channel, baru kita boleh pilih DSP. Yang penting kita nak set up macam mana, kita baru pilih DSP. Satu speaker, satu channel. Satu speaker, satu channel. Yang tu paling penting. Untuk woofer, 2 channel. Okay, try komen sikit untuk kereta ni. Kami pun rasa macam bunyi dia kurang sikit lah sebab dia tak pasang DSP. Kita main campur wire. Untuk satu channel tu jadi 3-4 biji punya speaker. So kami nak buat video pun tak boleh nak buat video lah sampai habis. Apa-apa, jangan lupa share video ni. Semoga bermanfaat dekat budak-budak